Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Dah target 8. Alhamdulillah, pertama kali bersyukurlah kepada Allah SWT. Ada usaha yang berterusan dari pihak sekolah sendiri dengan anak. Apa yang kami dapat pada hari ini, Alhamdulillah lah, memberi satu kepuasan bagi ibu bapa lah atas apa usaha yang pihak sekolah dan pihak murid lakukan. Kita usaha je, tapi Allah sajalah yang memberi segala apa yang kita hajatkan. Pertama sekali sekolah lah cakap terima kasih kerana anak-anak didiknya berjaya lah mendapat markah yang baik. Kepada sekolah lah, kepada tenaga pengajarnya, pengurusan semua atas usaha membantu murid-murid SPM mendapat keputusan yang baik. Terima kasih kepada semua tenaga pengajar dan cikgu-cikgu ustaz lah. Saya rasa ini menjadi satu semangat dah. Sebab yang pertama sekali, asas yang paling penting, mereka ni sebenarnya dididik dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah perkara yang penting sekali. Bila ada Al-Quran dalam hati, cahaya tu memudahkan mereka untuk belajar. Seterusnya mencipta kejayaan ni adalah satu bukti bahawa Islam tu memang Al-Quran lah asasnya. Sebab tu mereka boleh berjaya. Gitu. Apa rahsia Tuan? Kami memang sentiasa lah nak memastikan anak-anak ni mengikut syariat Allah SWT lah. Maknanya segala apa yang diperintahkan tu kami pastikan mereka buat. Kami sebagai ibu bapa ni lah yang sebagai contoh supaya dapat diikuti lah perkara-perkara baik ni kepada anak-anak semua. Tapi walau bagaimanapun Allah sajalah yang kita mohon untuk mudahkan segala urusan kami, untuk menjadikan, dan doa kami sentiasa memohon supaya Allah jadikan keluarga kami ni keluarga yang soleh dan soleha, yang sentiasa menjadikan Islam tu kat depan lah. Jadi yang itu yang saya rasa dia punya key dia lah. Guru-guru ni saya nampak memang memberi peranan yang sangat besar. Cumanya kadang-kadang kita terlupa pula nak memastikan ibu bapa ni anak-anak ikut apa yang guru cakap. Kalau nampak dia punya jadual dan sebagainya, bila balik saya tengok tu memang ada dia punya jadual dia. Ibu bapa lah kat rumah yang pastikan anak-anak tu ikut. Jadi kalau ibu bapa tak pastikan, bagaimana anak-anak tu nak ikut apa yang telah diajarkan oleh guru. Muhammad Arifin ni memang daripada sekolah rendah dia aktif lah, memang seimbang lah. Koko pun dia boleh tahan. Kami pun memberi sokongan, sanggup beli apa-apa barang yang diperlukan tu. Kami nak bagi sokongan kepada dia, dan bila dia menengah dia dah tahu, dia teruskan. Di samping itu ibu bapa lah doa. Memang tak pernah putus lah. Saya punya cara belajar, saya akan fokus dalam kelas, tak tidur. Kalau saya ngantuk, saya akan diri, saya cuba akan fokus. Dan saya terus hafal apa yang diajar dan cuba amalkan dalam kehidupan seharian. Saya sedang sambung pelajaran di Johor Amir Stam. Saya sebagai bapa lah yang ada pengalaman anak belajar di Tanwiriyah ni, yang pentingnya pastikan anak-anak itu memang minat dalam agama. Bila minat tu ada, insyaAllah mereka akan berusaha. Dan sokongan ibu bapa ni memang memainkan peranan yang sangat penting lah dalam memberi semangat kepada anak. Jadi kalau ibu bapa dan anak ada berganding bahu untuk menjadikan anak ni yang terbaik, mereka kena memberi semangat, galakkan yang sepenuhnya pada anak mereka. Sekali lagi terima kasih kepada pihak sekolah Tanwiriyah yang juga memberi semangat kepada kami lah untuk sekolahkan anak di Tanwiriyah ni. Dia memberi satu pengalaman yang sangat manis lah bagi saya. Harapan kepada Tanwiriyah, teruskan mendidik anak-anak generasi Al-Quran. Sebab sekarang ni dunia di luar sana sangat mencabar. Jika tidak ada iman, akidah yang betul, maka anak-anak kita mudah gelincir ke bidang yang salah. Jadi Tanwiriyah teruskan membimbing anak-anak SPM Hasil dan seluruh yang lain berjaya dalam generasi Al-Quran yang sebenarnya, insya-Allah. Terima kasih Sekolah Tanwiriyah.